Aku Zulfaizal, pemandu bas Sunny Express. Aku hanya budak kampung. Ibuku pula suri rumah. Dari kecil, aku terbiasa dengan susah payah hidup. Mek, lagi hijau dah. Impianku mudah saja. Ingin bekerja halal, menyara keluarga dan memberi kebahagiaan kepada mereka. Kita lepas dah. Bye. Aku bangga menjadi sebahagian daripada Sunny Express. Di sinilah aku bukan sekadar pemandu tetapi sebahagian daripada sebuah keluarga besar. Ini adalah rutin harian aku memeriksa tayar, minyak enjin, brek dan setiap inci bas yang akan membawa ratusan harapan. Kerjaku bukan sekadar memandu. Aku membawa amanah-amanah penumpang. Menjadi pemandu bas mengajar erti kesabaran. Jalan sesak, hujan lebat, malam yang panjang, kadang-kadang keletihan melanda. Tetapi setiap kali aku lihat penumpang sampai dengan selamat, senyuman mereka menghapuskan segala penatku. Inilah kisah hidupku. Aku pemandu bas Sunny Express. Dan setiap kilometer perjalanan adalah doa dan harapan yang aku bawa bersama. Aku pula Khairuzi. Orang panggil aku G. Aku mungkin hanya pemandu bas, tapi aku tahu tugasku besar. Keselamatan setiap penumpang adalah tanggungjawab yang aku pikul siang dan malam. Yang? Ya. Apa lagi ya? Okey. Ini adalah anak dan isteriku yang terpaksa aku tinggalkan demi mencari rezeki dan menunaikan tanggungjawab aku sebagai pemandu bas. Hati-hati bang. Okey. Bye. Bye. Ini pula adalah tempat aku mencari rezeki. Ceritaku bermula dari sini. Aku bangga bersama Sunny Express. Syarikat ini bukan hanya tempat aku mencari rezeki, tapi rumah keduaku. Sebelum aku memulakan perjalanan, aku perlu memastikan tayar dalam keadaan baik, minyak enjin, brek dan setiap inci bas selamat kerana aku akan membawa ratusan harapan. Dalam setiap putaran tayar, aku dititipkan doa semoga mereka sampai dengan selamat. Setiap penumpang ada ceritanya dan aku menjadi sebahagian daripada cerita itu.
Ada waktu aku penat, malam yang panjang, jalan yang sunyi, hujan yang lebat, atau panas terik yang membakar. Tapi setiap kali sampai ke destinasi dan melihat penumpang turun dengan selamat berserta senyuman mereka, terus menghapuskan segala penat yang aku rasakan. Dan itulah kebanggaan aku. Aku pemandu bas Sunny Express, dan setiap perjalanan adalah doa, amanah, harapan yang aku pikul, dan moto yang aku pegang, keselamatan dan keselesaan adalah keutamaan kami.